Orang nampak kita tengah berlari, tapi orang tak tahu apa sebenarnya kita tengah lawan. Running bukan pasal kaki yang kuat ataupun nak kurus, tapi sebenarnya dalam kepala ni, iaitu mental kita. Dan benda tu tak semua orang boleh tahan. Hai, aku Aidil, seorang pelari konten yang biasa-biasa je. Aku lari, aku record dan aku bercerita. Bukan sebab aku pro, tapi sebab aku faham rasa beginners tu macam mana. Dulu aku pun macam tu. Aku ingat running ni senang je. Pakai kasut, keluar rumah, lepas tu larilah. Jalan sikit, lari sikit, lepas tu dah settle. Tapi bila sampai KM ke-4, KM ke-6, suara dalam kepala dah keluar. Berhentilah kejap, rehat je, tak apa, esok sambung. Haha. Bila kita berlari dalam kesunyian ni, ataupun tak ada kawan dekat sebelah, tinggal kita sendiri je, memang akan makin kuat lah suara kat dalam kepala kita ni. Suruh kita berhenti lah, suruh kita give up lah. Masa tu aku baru sedar tau, sebenarnya lari ni tak adalah penat sangat. Aku cuma hilang support system dekat dalam diri aku ni. Sebab itulah sekarang aku lari dengan bone conduction daripada armgrass ni. Dia tak masuk telinga dan aku boleh aware dengan sekeliling aku. Tak ada masalah bila aku nak berlari seorang. Aku still boleh dengar bunyi kereta, bunyi motor yang lalu, bunyi orang bercakap sambil aku mainkan lagu dekat luar telinga aku ni. Benda ni ringan, waterproof dan tak perlukan bluetooth pun untuk main. Sebab korang boleh simpan lagu dekat dalam benda ni. Bila aku tengah lari, lagu dah masuk timing dengan tepat, dia automatic bagi magic energy dekat aku yang aku tak boleh dapat dekat mana-mana. Aku ada sediakan satu playlist dekat dalam ni yang boleh bagi aku semangat waktu aku nak give up. Sekarang aku dah tak kejar dah siapa yang paling laju, sebab aku lari untuk jadi yang lebih kuat daripada yang semalam. Dan benda yang simple macam muzik ni pun dah cukup untuk buatkan aku teruskan apa yang aku tengah buat sekarang ni. Kalau korang tengah struggle dengan apa yang korang tengah buat sekarang ni, ataupun korang rasa bosan nak lari seorang-seorang, aku rasa benda simple macam muzik ni boleh bantu korang. Link aku dah sediakan dekat description kat bawah. Korang tekan je. Semoga video ni bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan share guys. Hidup ni kental brother. Gerak lu.